dah. Abang, boleh tak kita bayar korban dengan duit pinjam, kredit card ataupun pay later? Boleh. Asalkan kita ada kesedaran kita nak mampu bayar balik. Sebab syarat utama dia mampu korban ni. Kita boleh saja pinjam, tak ada masalah. Contohnya, kita nak bulan depan baru kita dapat duit. Saya kata, kita ada sumber untuk kita bayar balik. Gaji masuk ataupun bayar duit kita boleh. Kita pinjam tu sebabnya kita takut terlepas ibadah korban tu. Jadi kita kena pinjam lah. Dan apabila kita niat menyimpan untuk berkorban, duit itu tak berguna untuk benda lain. Oh. Ya. Tak guna juga boleh, kita kena ganti balik. Sebab tak jadi niat kan? Baik.